Kita ada tofu pho aiskrim Tofu pho aiskrim. Macam mana rasa tofu pho aiskrim ni? Korang kena datang lah. Blue Black Coffee ada aiskrim lah sekarang? Tak tahu. Mana tahu? Aku pun tak tahu. Kita jangan tengok lagi. Alah cepat lah bang, saya nak tak sabar ni. Lag. Asal gojok-gojok ni. So kat sini aiskrim kita unik. Mana korang boleh dapat? Wish, Cookies and cream kot. Kita ada salted egg Oreo. salted egg Saya ingat krepek ada salted egg. Ni rich chocolate. Wish, coklat Kat luar pakai coklat biasa je. Kat sini rich tu apa? kaya. Apa lagi request? Cakap. Saya memang suka tofu pho, ada tak bang sini? Tofu pho. Kita ada tofu pho aiskrim Tofu pho aiskrim. Macam mana rasa tofu pho aiskrim ni? Korang kena datang lah. Okay lah, sekarang saya rasa macam nak cari tapi mahal lah bang benda tu. Apa dia? Buah durian. Durian? Saya rasa tak ada kot. Mana ada durian. Wish, ada? Wah malas nak cerita bro. Apa semua perisa ada ni? Pelik aiskrim ni bang. Rugi siapa tak datang sini. Ni Blue Black Coffee kot. Betul. Saya ingat kopi ada sini bang. Ya, korang wajib datang. Saya panggil ni lah bini saya yang bini pertama, kedua, ketiga, keempat. Wow, ada 4. Ada 4 bini saya datang. Cantik. 4 tu cukup kan? Cukup kan? Cukup. Yang nak aiskrim ni tolong komen kat bawah. Mana tahu kita boleh bagi try aiskrim durian gitu. Orang-orang Bangi, korang wajib tahu pot lepak korang di Bandar Baru Bangi. Kita ada makanan yang healthy, makanan yang korang boleh lepak, bersantai. Lepas korang berjoging, lepas korang bersukan, kau boleh datang sini lepak dengan kawan-kawan korang. Korang boleh main mati sampai pagi.